Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farah Nasir dan setiap hari Isnin dan Jumaat aku akan post vlog aku di channel ni. Perjalanan aku nak mencari segenggam berlian dan sejongkong emas. Ada dua cerita aku nak share lah hari ni. Satu, persiapan aku untuk pergi ke Kedah. Waktu aku join booth yang kali pertama, and then aku observe lah orang lain bila dia buat booth, diorang snap gambar and diorang share dalam grup WhatsApp dealer kan. Pakaian diorang tu sama ada diorang pakai t-shirt berkuala Public Gold ataupun diorang pakai vest. Jadi aku fikir aku tak boleh selamanya berharap customer online. Sebab tak banyak pun dapat. Aku buat konten hari-hari kan. Jadi aku fikir memang aku buat konten setiap hari ni untuk dapatkan social proof, itu satu. Kedua, nak biasakan orang tengok muka aku. Nak create trust. Biar orang kenal. Like, look, I'm real. Aku post konten setiap hari. Benda-benda yang macam tu. But then, mak aku, dia tak buat konten. Dia join booth. And dia dapat banyak customer. Dia kata kadang sampai dalam satu minggu boleh dapat 50 customer kan. Sedangkan aku yang buat konten hari-hari, aku dapat single digit lah. Put it that way. Total dari aku start sampai sekarang single digit je. Jadi aku fikir, okay, aku pergi booth kali pertama dan dapat pengalaman baru. Aku tak dapat customer. Aku tengok dealer-dealer pergi grab customer, and then it's not like grab. Literally, dia macam diorang dapatkan customer sebab diorang dah biasa cakap dengan stranger. Macam aku macam nak cakap apa faham tak? Aku boleh cakap gitu-gitulah, tapi dia macam tak convincing, faham tak? So, just because pengalaman kali pertama aku macam tu, tak bererti aku patut stop. So, aku akan cuba lagi. And aku dah dapat vest aku. Kat belakang dia tulis sini kan. Ni nama grup G1M. Dalam Public Gold ada beberapa grup lah. G100. Apa lagi aku pun tak tahulah. Aku baca sekali je. Jadi aku dah ada vest tu. Good thing about vest ialah dalam aku boleh pakai apa saja. And aku pakai vest tu lah. And mak aku pagi tadi dia tanya ada lanjat tak. So apparently diorang buat diorang punya like card dengan QR code apa semua kan. Aku tak ada. Sebab style aku ialah bagi customer bagi aku detail yang aku nak, aku akan isikan dalam form sendiri. Jadi itulah preparation aku. Rabu ni, lusa, aku akan pergi ke Kedah Serai Wangi Mall. Kali pertama aku buat satu hari je. Aku join satu hari. Dia memang event tu satu hari. Tapi yang dekat Kedah ni 5 hari. Jadi aku ada kat sana 5 hari. So tengoklah macam mana. Hopefully ada hasilnya. Hopefully aku dapat customer. Aku tak nak dapat pengalaman yang memberi trauma pada aku, yang boleh buat aku takut nak join booth kan. Itulah cerita aku preparation nak pergi booth. Dan cerita kedua ialah tentang algoritma. Sebelum ni aku cerita, ikut ranking platform nombor 1 TikTok kan. TikTok asyik FYP dapat beribu-ribu views kan, followers naik kan. Tapi aku perasan ialah bila harga emas tu, benda tu terjadi bila harga emas naik laju. Tapi bila dia dah turun dan dia macam stabil, contohnya hari ni harga emas 590 gram. RM590 1 gram. Tak berubah dari semalam dan kemarin. Seingat aku sepanjang aku buat konten, tak pernah harga dia stabil macam tu untuk 3 hari. Selalunya dia tak berubah dalam 2 hari, esoknya dah berubah kan. So, bila harga emas tu dia stabil, maknanya macam sekarang ni ke antara RM500 1 gram sampai RM600 1 gram. Lebih kurang macam tu lah. Dari segi view pun tak banyak, dari segi engagement pun jatuh, and then dari segi kenaikan follower pun dah makin perlahan. Facebook pula yang memanas. Ada orang share
TikTok aku tak tahu tau siapa yang share. Okey lah, aku boleh tahulah ada orang repost kan. Tapi kalau Facebook, bila orang share, kita boleh tengok tau. Kalau dia ada letak caption ke apa kan. So Facebook memanas, okey lah view dia tak banyak macam TikTok. Dia kadang dia belas-belas ribu je. Paling tinggi aku rasa dapat 18,000 kot. But still, it is Facebook kot. Dah berapa lama dia sendu kan. Yang mula-mulanya okey, lepas tu sendu YouTube lah. Aku pun tak tahulah. Aku tak explore lagi. Aku nak buat thumbnail sebenarnya. Tapi aku tak explore lagi macam mana nak buat benda tu semua kan. Right now, jadual aku makin lama makin pack sebab nak buat konten. Okay, awal-awal aku buat konten, aku buat satu video pendek 30 hingga 60 saat. Lepas tu naik ke 2, naik ke 3. Sekarang hari-hari buat 3 video pendek. Hari Isnin dengan Jumaat buat vlog sekali. Lepas tu aku akan live 30 minit kat TikTok and then aku menulis. Jadi aku kalau sebelum ni aku spend like 1 hour in the morning, sekarang ni dah boleh lajak sampai asar. But still aku enjoy. Aku rasa I'm building something. I'm starting to get more attention. Cuma masih belum lagi, aku beranggapan belum waktunya lagi untuk aku harvest apa yang aku usahakan. Adakah aku kehilangan sabar aku tu makin kurang? Yes, kadang-kadang aku rasa macam tu. Tapi bila aku fikir balik, mungkin besok. Kita tak tahu. Yang aku tahu ialah setiap hari aku akan mengulangi cycle yang sama. Tapi aku tak boleh nak buat benda yang sama terusan, maknanya buat konten, buat apa semua tu yang berterusan, aku kena ubah. Sebab kalau kita buat benda yang sama je dengan ekspektasi outcome dia berubah, tu dah jadi gila. Sebab tu aku rasa no. Join booth, menulis. Aku dah sampai 15 ke 16 post. Kalau aku olah balik, mungkin dapat 1 atau 2 pages. Aku suka progress ni. I think that's all for today. Yang mana nak tengok vlog yang sebelum ni, aku letak kat sini. Yang nak tengok dari nombor 1, aku akan letak the whole playlist kat sini juga. Nanti aku post lagi. Thank you so much. Assalamualaikum.